mudah dan pantas. Itu kata penerima bantuan sumbangan asas rahmah di Sabah dan Sarawak yang sejak 15 Januari lalu dapat menebus barangan menggunakan MyCard. Seorang penerima SARA dari Limbang, Sarawak, Elizabeth Lunek, 37 tahun, berharap lebih banyak kedai runcit dipilih untuk menjayakan inisiatif kerajaan itu. Ya, bagus ni inisiatif daripada kerajaan ni sebab kan kami nak perlu lagi keluar pergi bank mau keluarkan duit sebab hanya tunjuk IC saja pergi kedai boleh tebus tu barang. Lepas tu tiap bulan tu boleh rancang perbelanjaan dengan lebih baik sebab kan boleh beli barang dapur. Cuma harapnya lepas ni kan lebih banyak lagi kedai yang dipilih lah untuk tebus beli barangan ni. Sebelum ini, bantuan menerusi inisiatif untuk membeli barangan keperluan asas disalurkan 2 kali setahun menerusi pemberian wang tunai. Bantuan SARA ditingkatkan kepada RM2,100 tahun ini iaitu RM200 sebulan bermula April depan berbanding RM100 sebelum ini. Sebelum ini, penganalisis ekonomi Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpandangan langkah mitigasi seperti meningkatkan bantuan tunai itu dapat mengurangkan kesan subsidi bersasar petrol RON 95 yang dijangka dilaksana berperingkat. Haili Izzati, FMT.